Assalamualaikum. Hari ini kita masuk muka surat 24, iaitu masih lagi dalam topik hapuskan defend lawan, remove the defender ataupun elimination of the defend. Cumanya kali ini kita fokus kepada luring away. Luring away untuk kita dapatkan material. Okey. Kalau sebelum ni, cara nak hapuskan defend lawan dengan capture, makan ataupun melalui chasing away, halau. Tapi hari ni kita belajar luring away. Luring away ni apa? Okey, konsep mudahnya luring away ni adalah kita alihkan buah lawan, buah defend tu lah, buah yang defend tu kita alihkan dengan bagi makan percuma. Dengan bagi makan percuma. Okey, contoh lah. Okey, kita ada 12 puzzle, kita ada 12 latihan hari ni. Jadi lepas siap 12 latihan ni, anak-anak akan faham apa tu luring away untuk dapatkan kelebihan buah. Okey, contoh dalam puzzle yang pertama, tak banyak buah yang boleh makan. Yang pertama, kalau kita tengok bishop makan pawn, tapi ada kuda jagalah. Tapi kita tengok lagi buah lain, rook tak boleh makan apa-apa. Rook yang di A pun tak boleh makan apa-apa. Okay, yang ada bishop lagi satu lah, bishop C5, bishop C3 ni. Kita nak makan kuda di E5. Tapi tak boleh makan sekarang. Sebab kalau awak makan sekarang, nanti awak kena makan balik dengan bishop yang cikgu bulat ke hijau. Jadi ingat, kita nak remove the defender, kita nak elimination, kita nak singkirkan bishop hitam yang dalam bulat hijau tu. Okey, jadi macam mana? Kita guna kaedah luring away, iaitu kita bagi buah free saja. Contoh, pawn gerak ke B6. Pawn ni memang free, dia boleh makan. Tapi bila dia makan, dia dah tak jaga kuda. Bila dia dah tak jaga kuda, kita boleh makan kuda dia secara percuma. Jadi siapa untung? Putih untung, sebab putih dapat kuda, sebaliknya hitam hanya dapat pawn. Kalau kita tengok kedudukan sekarang ni pun, dalam skrin, dalam telefon, dalam TV anak-anak tu, kalau kita tengok, putih ada 4 buah besar, 2 bishop dan 2 rook, manakala hitam hanya ada 3 saja minor pieces. Okey. Okey, jadi nak lukis macam mana? Okey, pawn ke depan, bishop makan. Lepas bishop makan, bishop dah tak jaga kuda, kita boleh makan kuda. Okey, jelas, mudah. Okey, seterusnya. Tapi mungkin ada tanya cikgu Bat, cikgu Bat, kalau kita tolak pawn ni, apa jadi kalau dia tak makan? Macam mana dia tak makan? Dia gerakkan buah lain, kita makan saja bishop dia. Kalau bishop dia undur ke belakang pun sama, kita masih lagi boleh makan kuda. Kalau dia jaga macam ni, masih lagi nak jaga kuda, masih lagi nak kawal kuda pun tak boleh, sebab rook boleh makan. Okey? Okey, puzzle yang kedua. Kalau kita tengok, kita main buah apa? Okey, kita main buah putih. Kalau kita tengok, yang boleh makan sekarang ni hanya queen saja. Bishop tak boleh, rook pun tak boleh makan apa-apa. Jadi yang boleh makan hanyalah queen. Okey, queen makan queen. Tapi kalau queen makan queen sekarang, king boleh makan balik. Jadi kita nak halau king tu. Macam mana cara nak halau king? Kita menggunakan rook. Rook gerak ke E5 sini. Check. Sambil-sambil bagi percuma saja rook tu. Kalau king makan, king dah tak kawal queen. Bila tak ada siapa kawal queen, maka kita boleh makan queen hitam dengan percuma. Okey. Apa jadi kalau hitam tak makan? Hitam lari, misal kata hitam pergi ke D6 ataupun lari pergi ke E6. Lari, tak kisahlah lari ke mana-mana pun. Okey, kita boleh makan juga queen ni, sebab
dikawal oleh rook juga. Jadi king ni tak boleh makan queen, tak boleh makan rook. Dua-dua buah king tak boleh makan. Okey, jadi lukis macam mana? Okey, lukis rook check, king makan, kemudian queen makan queen, rook check, king makan, kemudian queen makan queen, untung queen. Okey. Okey, yang ketiga. Kalau tengok kat sini, kita masih lagi main putih. Okey, yang boleh makan dekat sini, Cikgu Bat tengok hanyalah rook. Rook makan rook. Tapi kalau rook makan rook sekarang, tak boleh lah sebab dikawal oleh bishop. Ada bishop yang jaga rook tu. Jadi macam mana kita nak halau bishop tu? Okay, cara nak halau bishop tu, kita bagi dia buah percuma. Bukanlah kita bagi dia buah percuma, kita bagi dia makan sesuatu. Okey, benda apa yang dia boleh makan? Okey, contoh Cikgu Bat nampak kat sini adalah kuda pergi ke D5. Okay, kuda pergi 5 ni bukan sebab nak bagi dia makan. Sebab kita attack queen ni. Kita attack queen. Dan queen dia tak boleh lari ke mana-mana. Okey, kalau kita tengok kat situ, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapak. Tapi semua tapak queen yang ada titik-titik tu, semua tapak queen akan mati. Contoh, dia gerak ke E7, kena makan dengan kuda. Dia gerak ke E6, kena makan dengan bishop putih. Kalau dia gerak ke G5, kena makan dengan pawn. Kalau queen makan pawn, kena makan balik. Kalau queen gerak ke F4, kena makan dengan pawn. Kalau queen makan pawn di F3, kena makan dengan bishop. Semua tempat dia tak boleh lari. Okey, bila semua tempat tak boleh lari, daripada hitam mati queen, jadi dia terpaksa makan. Dia terpaksa makan kuda. Bila dia terpaksa makan kuda, dia dah tak kawal bishop. Dia dah tak kawal rook. Bila dia dah tak kawal rook, dekat sini jangan makan bishop dulu. Kita makan rook dulu. Sebab apa? Sebab rook lebih berharga. Okey, jadi putih ada untung, iaitu memberikan kuda untuk mendapatkan rook hitam. Kita bagi je kuda percuma untuk dapatkan rook hitam. Jadi kat sini senang saja. Lukis kuda pergi ke D5. Bishop terpaksa makan. Dia tak ada pilihan. Dia terpaksa makan. Sebab kalau dia tak makan kuda, queen yang cikgu buat hijau ni akan mati. Okay, jadi bila bishop dah makan kuda, jadi dia dah tinggalkan rook seorang-seorang. Jadi kita boleh makan rook dengan tenang. Okey, seterusnya puzzle yang keempat. Kita main putih. Okey, dalam situasi ni, kalau kita tengok buah apa yang boleh makan? Yang boleh makan dekat sini, yang pertama queen makan pawn lah. Tapi queen makan pawn ni baguslah, percuma. Tapi dia kurang memberikan kesan. Cuba tengok lagi apa yang lebih memberikan kesan. Okey, rook nak makan bishop, tapi dikawal oleh king. Jadi ingat, kalau ada buah yang kawal, kita singkirkan buah yang kawal tu. Kita hilangkan. Jadi macam mana kita nak hilangkan king yang tengah kawal bishop tu? Okey, iaitu kita check dia, iaitu menggunakan pawn. Pawn ni kita push ke depan. Kita bagi je pawn percuma. Jadi kalau hitam makan pawn tu, maka king dah tak kawal bishop. Jadi alhamdulillah kita boleh makan bishop dengan tenang. Okey, jelas? Okey, kalau king lari ke tempat lain, dia tak makan, dia lari ke bawah ke F8 pun sama, kita masih lagi boleh makan bishop secara percuma. Jelas? Okey, seterusnya puzzle yang kelima.
Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita main hitam. Okey, sekarang kita buah apa yang boleh makan? Buah yang boleh makan satu je, rook. Makan rook kat sini. Buah lain tak ada Rook ni tak ada, bishop ni pun tak ada, tak boleh makan apa-apa. Yang boleh makan rook ni. Tapi cerita dia nak makan rook ni dikawal oleh bishop. Bishop G5 ni kacau. Dia ganggu rook yang kita nak makan ni. Jadi kita tak boleh makan. Sebab kalau kita makan, dia makan balik. Jadi sama tak ada siapa untung. Jadi kita kena alihkan bishop, ataupun kita singkirkan bishop. Macam mana cara nak singkirkan bishop? Kita kena paksa supaya bishop tu lari. Jadi macam mana? Kita sacrifice bishop kita. Bukan sacrifice lah, kita check dia di D2. Jadi nak tak nak, putih terpaksa makan. Bila putih makan balik bishop kita ni, maka dia dah tak kawal rook, betul? Bila dia dah tak kawal rook, maka kita boleh makan rook. Apa jadi kalau bishop putih ni tak makan bishop hitam? Sebaliknya dia larikan king. Contoh dia lari ke tepi. Bila dia lari ke tepi, tak ada masalah. Kita makan saja bishop dia. Jadi kita dapat bishop secara percuma. Okey, jelas. Jadi kalau kita tengok kat sini, hitam ada kelebihan. Dia lebih satu bishop. Okey, jadi dalam situasi ini, anak-anak lukis dalam modul lukis macam ni lah. Bishop gerak ke D2. Kemudian bishop hitam makan. Lepas bishop hitam makan, rook kita ni boleh makan rook dia. Okey, jelas? Okey, kalau jelas, alhamdulillah. Seterusnya kita beralih ke puzzle yang seterusnya. Okey, kita main hitam. Okey, bila kita main hitam, kita nak makan kuda. Tapi nak makan kuda tu tak boleh, sebab dikawal oleh bishop ni. Jadi kita nak halau bishop tu dulu. Mudah saja, push pawn saja ke depan. Okay, bila pawn pergi ke D4, dia telah ganggu bishop ni. Bishop ni buatlah apa pun, kita akan dapat kuda. Kalau dia makan, kita makan kuda secara percuma. Jadi kita kelebihan 2 buah minor lah. Kalau kita push pawn, dia tak makan, dia undur ke belakang ke, pun tak ada masalah. Kita masih lagi boleh makan kuda. Okey, jadi mudah sajalah anak-anak lukis. Pawn push ke depan. Jadi bishop ni terpaksa makan pawn. Dan bishop kita berjaya makan kuda di B4. Okey, jelas? Okey, puzzle yang seterusnya. Kita main putih. Okay, dalam situasi ni, kita ada 2 benda boleh makan. Yang pertama, kita makan bishop. Yang kedua, kita makan kuda. Jadi cerita ni macam mana? Okey, mana satu dulu yang kita nak makan? Okey, sekarang ni kalau kita nak makan kuda sekarang, tak boleh sebab ada pawn yang jaga. Sama lah juga kalau kita nak makan bishop sekarang, tak boleh sebab ada pawn yang jaga. Jadi kita kena singkirkan salah satu dulu. Okey, dalam situasi ni kita nak makan yang mana dulu? Okey, kalau Cikgu Bat tengok, makan mana-mana dulu pun boleh, tak ada masalah. Sebab dua-dua ni akan alihkan pawn yang jaga ni. Faham? Okey, contoh. Bishop makan kuda. Okay. Bila bishop makan kuda dan pawn ni, dia terpaksa makan balik. Okey, bila dia makan balik, nampak tak? Dia dah tak kawal bishop. Okay, bila dia dah tak kawal bishop, maka kita boleh makan bishop secara percuma. Okey, seterusnya
Kalau bishop rook makan bishop dulu dan pawn makan balik, jadi dia dah tak kawal kuda. Jadi kita boleh makan kuda dia secara percuma dan kita ada kuda dan bishop untuk endgame. Okay. Jadi cadangan cikgu adalah lebih baik kalau kita simpan rook dulu, kita makan dulu kuda dia menggunakan bishop. Okay, jadi lukis macam ni. Bishop makan kuda, pawn makan balik. Lepas pawn makan balik, rook kita boleh makan bishop dia dengan tenang. Okey, seterusnya kita main hitam. Okey, dalam situasi ni yang boleh makan adalah rook makan rook. Tapi nak makan rook sekarang tak boleh sebab dikawal oleh bishop di E3 tu. Jadi macam mana caranya kita nak halau dalam ada masa yang sama kita boleh makan kuda ni. Macam tu. Nampak? Okey, cikgu tunjuk sekali lagi Kita nak makan kuda sekarang. Tak boleh sebab dia kawal oleh bishop. Tapi dalam masa sama bishop ni juga dia kawal rook. Dia kawal dua-dua. Kesian bishop ni. Kuda pun dia kena kawal, rook pun dia kena kawal. Jadi kita ni tak larat nak kawal dua buah secara serentak. Jadi kita boleh ambil kelebihan. Hitam boleh ambil kelebihan. Okey, contoh dia rook makan rook dulu. Bila rook makan rook, putih ni terpaksa makan balik. Bila putih makan balik, dia dah tak kawal kuda, betul? Bila tak kawal kuda, maka king boleh makan kuda secara percuma. Jadi lukis macam ni lah dalam modul. Boleh? Okey, cikgu tunjuk contoh Okey, kuda makan kuda. Bishop rook makan rook. Okey, bishop makan rook balik. Bila bishop makan rook, dia dah tak jaga kuda ni. Kesian kuda tertinggal kan. Jadi kita makan sajalah buah yang tidak dikawal. Jadi hitam kelebihan 2 kuda. Okey, seterusnya kita main hitam. Okey, dalam situasi ni sama macam tadi. Queen nak makan rook tak boleh sebab ada queen yang jaga kan. Jadi kita alihkan queen tu dulu. Macam mana nak alihkan queen? Dengan rook makan bishop. Kita buat pin. Jadi lepas rook makan bishop, queen ni nak tak nak, dia memang terpaksa makan. Bila dia terpaksa makan, dia dah tak kawal rook, betul? Bila dah tak kawal rook, kita makan saja rook dengan tenang. Jadi boleh lukis dulu 3 anak panah ni dalam modul. Okay, ni contoh dia. Rook makan bishop. Jadi queen ni dia nak gerak mana-mana pun memang dia dah tak ada. Dia dah tak ada tempat. Dia hanya boleh makan saja. Okey, bila dia makan, maka dia dah tak kawal rook putih ni, maka kita boleh makan rook putih dengan tenang. Okey, seterusnya lagi 3 puzzle. Puzzle ni kita buat laju-laju sikit. Okey, sekarang hitam jalan. Sekarang ni hitam dia boleh makan apa je. Okey, dia boleh makan bishop ni. Tapi tak boleh sebab dikawal oleh queen. Jadi macam mana cara kita nak halau queen tu? Siapa ada idea? Dengan bagi pawn percuma. Kita bagi saja pawn percuma. Lepas queen makan pawn percuma, dia dah tak kawal rook kan. Dah tak kawal bishop. Bila dah tak kawal bishop, maka kita boleh makan bishop dengan tenang. Okey, jadi kalau kita tolak pawn, apa lagi kemungkinan yang dia boleh buat? Yang pertama, dia boleh lari tempat lain lah. Lari tempat lain pun sama je. Kita masih lagi boleh makan bishop. Okey. Kalau dia undur ke file D ni, semua salah. Tiga-tiga ni semuanya akan kena makan dengan rook yang telah kawal file D. Sebab tu cikgu sentiasa pesan kepada anak-anak, rook cantik sentiasa parking dekat tengah-tengah papan. Rook ni cantik duduk tengah-tengah papan macam ni.
Sebab kita kawal longkang-longkang yang kosong. Okey, jadi nak tak nak queen terpaksa makan. Lepas queen makan, kita boleh makan bishop. Okey, jadi lukis macam ni ya. Pawn gerak 2 tapak, queen makan pawn dan rook makan bishop. Okey, puzzle yang kedua terakhir. Hitam. Okey, sekarang ni queen kita boleh makan queen dia, tapi rugi sebab bishop boleh makan balik. Sekarang ni kita ada 2 buah aja sekarang ni kan. Okey, jadi macam mana kita nak alihkan bishop putih tu? Okey, nak alihkan bishop putih tu, kita kena bagi free lah dekat dia. Macam mana nak bagi free? Kita bagi rook ke A1. Check. Okay, bila check, nak tak nak king tak boleh lari. King tak boleh lari. Bila king tak boleh lari, dia ada beberapa pilihan. Yang pertama dia makan rook. Okay, bila dia makan rook, dia dah tak jaga queen kan. Jadi kita boleh makan queen. Alhamdulillah. Okay, yang kedua, dia tutup, dia lindung macam ni. Dah tak jadi check betul. Okay, walaupun dah tak jadi check, jangan risau, kita boleh je makan queen dengan tenang. Kenapa dia tak boleh makan balik? Sebab dia tak boleh angkat bishop ni, dia tak boleh angkat. Tengok cikgu nak makan queen ni tak boleh sebab berlakunya open check pin. Ni kan kita dah belajar topik sebelum ni, iaitu topik pin. Jadi nak tak nak dia tak boleh makan. Okey. Pilihan yang ketiga dalam situasi ni pun dia boleh tutup dengan rook. Tapi tutup dengan rook lagi tak berbaloi, kita makan saja rook dia, check lagi. Lepas check lagi dia terpaksa tutup. Macam ni kan, tutup kan. Okey, bila dia tutup, jangan rook makan bishop pula. Queen makan queen. Lepas ni satu langkah lagi, kita akan queen makan bishop pula, maka berlakulah checkmate. Okay, jadi pilihan yang paling afdol, yang paling terbaik setelah rook datang check, dia hanya perlu makan rook kita. Okey. Check, dia makan rook kita. Okey, lepas dia makan rook kita, dia dah tinggalkan queen seorang-seorang kat sini, maka kita boleh makan queen dengan tenang. Okey, dan puzzle yang terakhir untuk hari ini, kita main putih. Okey, dalam situasi ni, cuba tengok rook, nak makan rook tak boleh sebab dia kawal oleh bishop. Jadi kita kena alihkan bishop tu. Macam mana nak alihkan? Kita bagi free. Kita nak bagi free apa? Kita bagi free kuda. Check. Nak tak nak dia terpaksa makan. Sebab kalau dia tak makan, lagi rugi. Kenapa cikgu buat kata gitu? Contoh, tak nampak ni, check dan juga fork kepada queen. Double attack. Jadi dia terpaksa lari. Dia terpaksa makan kuda ni. Kalau dia larikan king, dia lari ke mana? Ada 1, 2, 3, 4. Tak kisah lari ke mana-mana, kita akan makan queen dia secara percuma. Jadi nak tak nak dia terpaksa makan kuda kita. Okay, bila dia makan kuda kita, dia dah tak kawal rook. Bila dah tak kawal rook, rook kita boleh makan rook dia dan berlaku check lagi sekali. Okey, jelas? Okey, kalau macam tu, lukis macam ni lah. Kuda datang check, bishop terpaksa makan. Kuda datang check, bishop terpaksa makan. Lepas bishop makan, dia dah tak kawal rook yang cikgu buat hijau tu, maka kita boleh makan saja rook tersebut dengan tenang. Sekian, terima kasih.